Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ustazah Muzayyanah Abdullah. Moga-moga dengan berkat doa semua, subhanallah, kita dapat saling doa, mendoakan yang di tanah air, mendoakan kami di sini mendoakan yang di tanah air. Semoga semua kita dalam redha Allah. Ustazah berada di mana? Di Hotel Fairmont. Alhamdulillah, terima kasih Harmoni kerana daripada Hotel Safwa kami dapat sedikit hadiah. Itulah dia di-upgrade ke Hotel Fairmont ini. Jadi alhamdulillah, apa sangatlah nikmat dunia berbanding yang kita dambakan di akhirat. Semoga semua kita dapat nikmat yang besar di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Jemaah Harmoni Excellent Holidays bersiap sedia untuk menuju Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf umrah yang pertama. Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah Harmoni Excellent Holidays baru sahaja memasuki perkarangan Masjidil Haram untuk ke pintu King Abdul Aziz untuk melaksanakan tawaf umrah dan seterusnya bersa'i. Jadi bertahallul nanti bebaslah mereka daripada pantang larang ihram sehinggalah insya-Allah mereka dapat melaksanakan kerja-kerja haji pada tahun ini dengan haji mabrur, amin. Tolong bantu dengan doa, mudah-mudahan insya-Allah doa-doa anda diaminkan oleh malaikat Allah dan segeralah pula kalian punya giliran untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, amin. Apa yang patut kita buat sepanjang kita berada di tanah haram ini? Ingat pesanan Allah, jangan melakukan perkara-perkara yang keji, jangan melakukan sebarang pertengkaran dan jangan ada berbantah-bantah. Perjalanan sangat indah, sangat cantik, sangat lancar. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan sehingga tiba di hotel kami malam tadi, subhanallah, jemaah dalam keadaan sihat dan bersemangat. Namun kita bagi rehat dulu, bersarapan pagi ini dan terus kita melaksanakan tawaf yang pertama. Jadi doakan, jaga adab di tanah suci insya-Allah dengan kita berkasih sayang kerana Allah, mengharapkan persahabatan sampai ke syurga Allah. Jadi bukan 40-45 hari sahaja berada di tanah haram ini dalam kebaikan, bahkan matlamat kita nak masuk syurga Allah. Orang nak masuk syurga Allah, mana ada nak berbantah-bantah, mana ada nak saling benci dan menyampah dengan orang lain. Duduk satu bilik, 2 orang, 3 orang, 4 orang sebilik. Kita semua seperti sebuah keluarga, adik-beradik yang bersatu hati. InsyaAllah bila jaga nawaitu ini, insyaAllah semua akan dipermudahkan Allah. Baik, labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.